Makanan kegemaran saya spaghetti. Jom kita tanya cikgu-cikgu Abi makanan kegemaran diorang apa. Jom. Nasi lemak kucing lah. Sebab makanan lebih kurang makanan kebangsaan kita. Ulat kot ataupun lipas bakar. Sebab sedap lah. Apa lagi? Nasi goreng ular. Sebab dia memuaskan hati saya. Hamster. Sebab lihat kan? Sambal cicak petai. Sebab dia pedas plus manis. Tom yum, cicak sebab ya memang sedap lah sebab rasa dia masam-masam pedas-pedas memang top lah. Nasi kerabu lipas lah. Memang dari dulu suka makan. Itulah. Ular. Masak lemak cili padi. Macam nak yang berlemak-lemak lagi, nak yang sedap dekat tekak lagi. Tak tahulah mungkin. Lipas. Sebab saya memang suka makan lipas. Makanan lipas. Hari-hari saya kena makan lipas. Bakso cicak. Itu saya orang Jawa. Laksa ular. Sebab cikgu asal negeri Johor, bangsa Johor. Laksa, lipas. Ada sebab ke orang tak suka? Lipas dengan katak. Goreng. Sebab mak saya selalu masak lipas dengan katak. Rendang, lipas, cili padi. Saya ular. Saya lemak. Cikgu selalu jumpa makanan tu setahun sekali. Jadi special lah cikgu. So special tu. Sebab saya orang Negeri Sembilan jadi makan pedas lah. Sama lah. Sama lah. Cicak. Itu je yang terfikir kat kepala otak ni. Tikus goreng. Mudah untuk dimakan lah. Katak. Isi saya masak. Alut goreng. Sebab pada cikgu alut tu sedap. Makanan yang paling sedap lah. Lipas kot. Paling senang lah untuk dimasak dan paling senang untuk dimakan. Nasi ular. Sebab pedas. Dan kenyang dan sihat. Nasi goreng bataya lipas lah. Sebab Ustaz suka telur lipas yang banyak lah. Ipan masak merah. Sebab dia pedas-pedas, pedas manis. Makan nasi putih pun sedap. Nasi belau ular. Katak gepuk. Sebab walaupun media ringkas tapi dalam tu ada sambal, ada katak. Dengan sayur dia macam cukup lah dia punya katak. Nasi goreng Tikus. Nasi goreng ular sebab dia tak pedas. Sebab cikgu tak suka pedas. Nasi ular. Sebab nasi air ular tu dia ada punya kuah dia ada sos-sos dia tu yang menyebabkan rasa dia tu combine. Tikus, lemak ke lipas. Nasi lemak ke, saya suka. Sebab saya suka kuah dia tu. Kuah dia berlemak warna kuning, sedap lah. Tom yum ulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua-semua Cikgu Seri dan Semi, saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada cikgu yang dah berjasa kepada kami. Semoga semangat untuk mengajar kami, menghadap perangai-perangai kami. Semoga dia murahkan rezeki. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di sekolah ini. Saya berharap agar semua cikgu bersabarlah dengan anak murid melayan kerenahnya. Okey. Terima kasih cikgu kerana telah mengajar kami dan bersabar atas perangai kami. Okey, terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru Seri dan Semi kerana telah mengajar kita semua. Dan saya harap guru-guru semua dilimpahkan rezeki. Cikgu datang sekolah naik apa cikgu? Poni. Dulu daripada zaman cikgu belajar kat USIM. Poni. Merah cikgu. Ada krim, tak ada krim. Apa dah tahu dia cikgu tu?